Dua beradik ni baru je balik dari sekolah tau. Tapi masa sampai depan rumah, ada sesuatu yang buat diorang rasa tak sedap hati. Rumah tu senyap, langsir separuh tertutup, tak ada suara mak macam biasa. Yelah, selalu mak diorang ni sambut anak-anak dia. Tapi bila salah seorang buka pintu, pada 21 Mac 1979, dua beradik ni baru je balik daripada sekolah tau. Tapi sebaik je diorang masuk rumah, apa yang diorang jumpa bukan sesuatu yang budak-budak patut tengok tau. Sebab benda tu akan terlekat dalam ingatan diorang sampai bila-bila. Jadi masa diorang buka pintu, ruang tamu rumah tu gelap sikit tau. Langsir separuh tertutup. Biasanya waktu macam ni, mak diorang iaitu Barbara Ruth Baker dah sedia depan TV. Tak pun tengah sibuk dekat dapur lah. Tapi kali ni tak ada siapa yang sambut diorang. Lepas je diorang melangkah beberapa tapak ke dalam, diorang nampak jasad mak diorang sendiri dekat lantai terbaring, kaku, mata terbuka dan darah dah pun mengalir sampai ke kaki sofa tau. Waktu ni memang senyap sangat sampai bunyi jam dekat dinding pun boleh dengar dengan jelas. Lepas dah tengok keadaan mak diorang ni, budak-budak ni tak tahu nak buat apa tau. Ada yang terus terduduk, ada yang masih berdiri terkejut tak bergerak. Sebab yelah terkejut, tak sangka apa yang diorang jumpa masa tu. Lepas beberapa saat terdiam tu, salah seorang dari diorang terus berlari keluar rumah sambil jerit panggil jiran sebelah. Bila diorang dengar jeritan budak-budak ni, orang kampung pun terus keluarlah tengok apa yang dah berlaku dekat situ. Dan dari situ juga kecoh duduk dekat sana bila tahu ada yang kena bunuh. Tak lama lepas tu, polis pun sampai dekat rumah tu. Lepas polis sampai, siasatan terus dimulakan. Tapi dari awal lagi nampak macam semua benda tak menyebelahi diorang. Maksudnya diorang susah nak cari petunjuk-petunjuk atau DNA dalam rumah tu. Sebab rumah tu tak ada kesan pecah masuk, barang-barang semua masih elok. Tak ada dompet hilang, tak ada barang kemas hilang dan jiran-jiran pun tak perasan apa-apa pelik sepanjang hari tu. Tak ada jeritan, tak ada bunyi bising, semuanya nampak macam hari biasa je. Tapi dalam semua kekosongan tu, polis ada jumpa satu benda tau. Setitik darah yang tak sepadan dengan darah Barbara. Kesan kecil tapi cukup untuk buat polis yakin ada orang lain dalam rumah tu masa kejadian. Mungkin suspek cedera masa bergelut, tapi sayangnya masa tu tahun 1979, teknologi DNA belum cukup canggih macam sekarang. Nak padankan darah tu dengan sesiapa pun memang mustahil sangat. Jadi bukti tu tak boleh pergi jauh lah. Tak ada fingerprint baru, tak ada rakaman CCTV dan tak ada orang datang mengaku nampak sesiapa keluar masuk rumah Barbara waktu tu. Tapi apa yang sedih, kes ni makin lama makin senyap tau. Polis pun masih simpan fail tu, tapi disebabkan dah tak ada perkembangan, orang pun dah mula lupa. Tapi bagi dua anak lelaki Barbara ni, benda ni tak pernah hilang dari fikiran dorang. So korang bayangkanlah dorang ni membesar dari budak sekolah sampailah jadi remaja, bawa satu persoalan besar yang tak pernah ada jawapan. Siapa yang bunuh mak dorang ni? Untuk pengetahuan korang, masa kejadian tu ayah dorang tengah bertugas tau. Dia seorang doktor dekat satu hospital ni. Kim lupa lah hospital apa. Jadi waktu budak-budak tu balik sekolah dan buka pintu rumah, tak ada orang dewasa pun dalam rumah tu. Cuma tinggal dorang dengan mayat mak dorang sendirilah. Lepas bertahun-tahun masih tak ada perkembangan, akhirnya pada tahun 2018 jadi titik perubahan. Ada satu unit cold case dekat San Diego buat keputusan untuk buka semula kes Barbara Baker. Tapi kali ni diorang datang dengan strategi baru, guna teknologi moden yang langsung tak wujud masa kes ni berlaku. Jadi diorang ambil semula DNA yang pernah diorang jumpa dekat tempat kejadian dulu. Ingat tak kesan darah yang tak sepadan dengan Barbara? Itulah yang jadi kunci utama kali ni. So teknologi yang diorang guna ni dipanggil genealogi forensik. So dia macam ni lah, DNA suspek dimasukkan ke dalam pangkalan data awam macam GERD-Match, tempat orang biasa letak maklumat genetik untuk jejak salah siap keluarga. Dari situ sistem akan cari mana-mana individu dalam database yang ada persamaan DNA dengan bukti yang polis simpan selama ni. Dan selepas beberapa bulan diorang tunggu keputusan, terus muncul satu padanan. Nama yang keluar masa tu adalah Paul Jean Chartrand. Kim pun tak berapa reti nak sebut nama dia ni, tapi tak apalah, janji korang faham lah. Jadi Paul ni bukanlah nama yang pernah muncul dalam siasatan asal. Masa kes ni dibuka tahun 1979, langsung tak ada siapa sebut nama dia tau. Tak ada laporan saksi, tak ada kaitan langsung dengan keluarga Barbara. Pendek kata, dia ni datang dari entah mana pun tak tahu. Tapi keputusan DNA tak boleh dinafikan. Sampel darah yang diorang jumpa dekat tempat kejadian tu memang sepadan 100% dengan profil genetik Paul. So memang sah dan tak ada keraguan lah. Jadi polis mula cari dia, cuba jejak balik ke alamat terakhir, semak rekod, cari waris, gali semula semua kemungkinan. Tapi bila diorang sampai ke hujung jalan pencarian, yang diorang jumpa bukan Paul, tapi berita kematian. So guys, Paul ni dah meninggal dunia sejak tahun 1995, lebih 20 tahun sebelum siasatan ni dibuka semula. Jadi memang tak ada peluang lah nak soal siasat dia dan tak ada jalan untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku pada hari kejadian Barbara dibunuh.
Walaupun Paul dah lama meninggal dan tak sempat dibawa ke muka pengadilan, sekurang-kurangnya anak-anak Barbara akhirnya dapat juga satu jawapan yang diorang cari selama ni. Tapi masalahnya, kes ni masih tak lengkap tau. Jadi orang tertanya-tanya, apa sebenarnya yang mendorong Paul buat macam tu? So benda ni memang akan buat kes ni terus menghantui lah, walaupun ada nama, ada padanan DNA, tapi motif masih tak jelas, masih tergantung. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung video. Kalau korang nak tahu lebih banyak kisah-kisah pembunuhan, kehilangan atau ada apa-apa misteri, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Aktifkan juga loceng supaya korang tak terlepas cerita seterusnya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.